Kalau korang yang tengah bercuti kat Penang dah bosan dengan nasi kandar, korang wajib try dekat Cafe Aura ni dekat Georgetown. Cafe Aura ni yang bestnya yang aku nak makan sekarang ni adalah chicken parmigiana. Kau tengok tu, dia ada bakar-bakar sikit. Ayam breaded crispy, atas dia penuh marinara sauce dan cheese cair meleleh. Sekali makan memang puas. Aku cakap kau, kalau kau nak makan western kan, memang cubalah sekali seumur hidup dekat Cafe Aura ni. Ayam dia besar kau punya. Kita nak try buat macam ni. Nakaka. Besar tapak tangan hak. Kau tengok kau sos dia. Malakat kau tak? Mana-mana yang tengah cari pot healing apa semua yang lepas dah berjalan-jalan kat Penang, boleh try Cafe Aura ni. Dia ada outdoor dengan indoor pun ada. Buat parking pula, kau jangan risau. Parking dia sebelah tu ada parking bertingkat. So kalau kau nak try menu lain pun, kunafa dia memang sedap lah. Kunafa ni memang special. Orang Arab yang buat sendiri tau. Lepas tu, tempat ni memang sesuai lah. Kalau korang nak bawa family, nak bawa awet dating ke kan. Lepas tu kalau nak buat karaoke, nak hisap shisha, sini memang best. Sini memang tempat dia. Jom ramai-ramai serbu pilih cuti kat Penang. Ramai-ramai serbu Cafe Aura. Dah lah tu promote nasi kandar je. Jom.